Assalamualaikum. Okey. Kalau kita bercakap berkenaan dengan Hilux, macam saya duduk sekarang ni dalam Hilux lah ni. Ni Hilux GR Hilux GR. Kalau tengok pada rack stitching yang ada GR ni, ni menandakan Hilux GR 2.8cc Okey, dalam kepala semua memang dah tahu Hilux ni adalah antara kereta pickup yang paling lasak. Bukan lasak, tapi dia paling lasak dalam kategori dia lah. Okey. Cuma sekarang ni saya nak tanyalah. Okey, pada pendapat korang semua, keluaran Hilux terbaru bermula 2018 ke atas ni menggunakan timing chain dan perubahan yang terbaru dia, daripada dulu pakai 4 wheel yang manual double gear dipanggil, sekarang dia memakai panggil apa, switch tukar je untuk daripada 2 wheel kepada 4 wheel. Dan ramai pendapat mengatakan customer yang dah pakai sekarang ni, dia kata yang terbaru ni lebih manja berbanding yang lama. Tengok yang switch ni korang tengok ni. Okey, ni switch dia, switch yang terbaru. Kalau tu nak tukar daripada 2 wheel kepada 4 wheel, itu macam ni je, on the fly ataupun yang low gear L4 ni lah. Okey. Okey, apa pendapat korang semua? Adakah yang terbaru ni lebih manja berbanding yang lama? Okey, harap dapat feedback daripada korang semua. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.